Viral dekat TikTok, Tuhu masuk Malaysia. Bengkel-bengkel dekat Malaysia ni terus jadi panik. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the Everybody procedure, stay calm. everyone? What's the procedure? Stay calm. So, apa benda Tuhu ni? Cerita dia bermula 2011 dekat Shanghai. Tuhu ni ditubuhkan oleh Cheng Min dengan satu misi besar. Dia nak standardize dan digitalize servis kereta. Tapi masa tu industri servis kereta ni sangat-sangat messy. Harga mereka tak seragam. Supply chain mereka berlapis. Pelanggan takut kena ketuk. Sounds familiar dan benda tu berlaku kat Malaysia pun. Dan disebabkan itu, Tuhu mulakan langkah berani mereka buat benda yang paling kompleks dengan otomotif, iaitu bisnes tayar. Dan sejak daripada situ, bila mereka dah power di dalam tayar, mereka mula dah progress pada tahun 2018. Mereka dapat pelaburan daripada Tencent dan juga Sequoia. Dan di tahun 2023, mereka dah ada 5,000 lebih workshop berada dekat lebih daripada 300 bandar, lebih daripada 100 juta pengguna, dan mereka secara rasminya IPO dekat Hong Kong dengan valuation 23 bilion. Dan 2025 dah mula masuk ke Malaysia. Cawangan pertama di Sunway dan juga Bandar Rimbayu. Tuhu dah rombak industri workshop ni secara total. Dia potong orang tengah, dia buat harga transparent, dia jimatkan masa hang, tak payah duk tunggu, hang buat appointment saja. Model dia very scalable, franchise dia sangat kuat, dia dah ada brand sebagai trusted brand dalam workshop. Macam mana Grab revolutionize taxi, macam tu juga Tuhu dalam workshop kereta. Kalau hampa ada workshop bengkel, hampa kena upgrade sebelum hampa yang di-upgradekan oleh Tuhu ni.